Kenapa manusia yang paling rapat dengan Allah itu Rasulullah tak zikir macam ni? Malah Nabi ajar zikir terbaik, sedangkan Nabi itu orang yang paling rapat dengan Allah dan menjadi contoh untuk ummah. Maaf, soalan ni bukan nak cari gaduh, just nak dapatkan jawapan. Dia kata apa dia ajar zikir pelik-pelik? Nabi tak berzikir lagu tu. Lah ni kita sampai peringkat Nabi ke tu? Nabi ni kedudukan dia tamkin dia panggil. Ni istilah orang panggil tamkin ni, tubuh dia boleh tahan ahwa hok mari. Dia ni tengok malaikat tiap-tiap hari. Malaikat beratus ribu kali mari temu dengan dia. Kita ni tubuh lemah. Ni kena faham. Apabila tubuh lemah, maka zikir kita jadi kesal tu, jadi tak tahan tubuh. Ada menaung, ada gapo. Nabi ni stay. Marilah lagu mana perasaan dengan Tuhan. Tak apalah. Kita ni sebab tu ulama kata apa hamba zikir kecil-kecil ya saja, maka sebab tu sahabat-sahabat dulu wirid dia adalah baca Quran. Kerana apa? Kerana guru dia adalah Nabi. Dia pakai baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, 30 juz. Maka kita ni muka guru kita bukan Nabi, orang lemah juga. Maka kalau nak zikir Quran berat sangat. Kita wisah ayat ya. Kita wisah perkataan Allah pun tak boleh nak tangguh dah. Duk zikir Allah tak tangguh dah. Pas nak zikir dengan Quran. Maka tak boleh kiyah Nabi dengan kita. Lagu tu. Maka zikir hok Nabi ajar. Ya, Nabi ajar syariat betul. Hak tu hak paling baik betul. Cuma setiap ilmu itu ada ahli dia. Sebagaimana ahli hadis, Nabi tak ajar hadis hasan, hadis sahih. Ada Nabi ajar. Nabi kecek haza hadisun sahihun. Ada Nabi sebut itu. Menurut mustalah ilmu hadis Nabi sebut. Maka sebagaimana ilmu-ilmu lain juga ada rekoe dipanggil. Rekoe untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Hadis ke, dalam ilmu fiqh ada istilah dia, dalam ilmu gani pun ada cara-cara dia. Maka dalam bab zikir pun ada cara-cara dia. Yang ambil daripada mana? Ambil daripada hadis-hadis dan pengalaman-pengalaman guru. Wallahu a'lam. Kata ustaz tu, dia kata kita ni nak berdoa, nak berzikir dengan hak Nabi, jadi tak padan dengan kita. Dia tu Nabi. Gitu. Dia tu Nabi. Kita ni umat dia, jadi tak padan dengan kita nak berzikir dengan hak dia ajar tu. Sebab itulah dia kata kita kena berzikir hak ringan-ringan. Sebab tak boleh berzikir hak berat-berat macam Nabi tu. Kita dengar sekali nampak macam betul juga. Kita dengar lah. Padahal itulah perkataan kadzab, kata yang paling bohong sekali dalam agama. Sebab apa? Sebabnya kita nak jawab. Dengar baik-baik ni, nak jawab ni. Baik. Sebab yang pertama sekali, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tuhan sebut dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21. Boleh jadi ustaz ni dia lupa ayat ni, boleh jadi sebab mungkin makom dia tinggi sangat sampai terlupa ayat ni.